Gaji bersih kereta Myvi. Myvi ada berapa spek korang? Myvi ada berapa spek? Myvi G without ASA. Yang kedua pun Myvi G juga. Tapi yang ni which ASA. Yang ketiga Premium X. Yang keempat adalah Myvi H. Yang kelima spek yang paling tinggi adalah Myvi Evan. Yang ni ramai sangat peminat. Okay, ASA ni apa? ASA ni adalah untuk keselamatan awak. Banyak-banyak kereta Myvi yang ni je tak ada ASA system. ASA system ni dia ada dua mata korang. Ada dua mata kat sebelah hadapan. Korang tengok kat sebelah pemandu, kat sebelah penumpang, dia ada kat tengah tu, dia ada macam dua mata. Kalau ada dashcam tu, contohnya kereta Myvi dia ada dashcam, Myvi Evan dia ada dashcam, dia kat tepi dashcam tu korang. Ada dua mata untuk ASA. ASA ni untuk keselamatan korang lah. Contoh korang bawa kereta laju, kereta depan pun bawa laju. Tiba-tiba kereta depan tu ada kucing melintas, so dia brake secara mengejut. So ASA ni akan bagi amaran ke korang untuk berhentikan kereta korang. Dia akan bunyikan, ASA tu bunyi tik 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 tik. Tapi kalau korang tak brake juga, tak sempat brake, dia akan auto brake korang sebelum berlakunya apa-apa. Syarat gaji bersih adalah 2,000 ke atas. Okay, untuk Myvi G, gaji bersih berapa Myvi G? Myvi G gaji bersih dalam 2,000. Tak kisahlah Myvi G without ASA ataupun Myvi G with ASA, gaji bersih dia mestilah 2,000 ke atas. Untuk Myvi Premium X, gaji bersih berapa? Gaji bersih of course lah 2,100 ke atas. Myvi H, gaji bersih 2,200 ke atas. Myvi Evan berapa korang? Myvi Evan gaji bersih berapa? RM 2,300 ke atas. Sorry korang, gaji bersih 2,300 ke atas. Myvi G without ASA, Myvi G with ASA, gaji bersih 2,000. Kalau nak tengok gaji bersih awak tengok pada payslip. Payslip dia tulis net pay. Bahagian dia tulis net pay berapa gaji bersih awak. Contohnya RM 2,000. Ada tulis gaji pokok, gaji basic. Ada tulis gaji basic kan. Gaji basic ada dua. Gaji basic berapa? Contohnya gaji basic 1,700. Tapi net pay, bahagian net pay awak tulis 2,000. Tu yang benak. Benak pada net pay. Gaji bersih awak selepas tolak komitmen yang lain.